Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Terima kasih tidak terhingga kepada penonton yang memilih saluran RTM1 pada ketika ini. Anda sedang mengikuti siaran Forum Perdana Ehwal Islam dan kali ini kami bersiaran dari studio utama Yusof di Kompleks Islam Putrajaya, khususnya di bangunan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dan forum kita pada kali ini dibawakan kepada anda seperti biasa oleh JAKIM dan juga RTM, dan secara khususnya dianjurkan oleh Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah ataupun nama ringkasnya IPDAS, salah sebuah agensi pengajian tinggi yang dimiliki oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang terletak di Keningau, Sabah. Dan alhamdulillah saya difahamkan forum ini sempena dengan sambutan convocation IPDAS kali yang ke-20, dan terlebih dahulu kita merakamkan sekalung penghargaan tahniah kepada seluruh warga IPDAS, khususnya para graduasi yang berjaya menamatkan pengajian mereka di IPDAS pada kali ini. Baiklah para penonton yang dihormati sekalian, untuk kita mengetahui apakah topik yang bakal dikupas dalam pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada kali ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu segmen bingkisan yang disediakan. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berjihad di jalan Allah, itu takrifan Dr. Yusof Al-Qaradawi berkaitan dengan istilah pendakwah atau da'i. Kerana tanggungjawab pendakwah itu bukan letaknya pada nama, sebaliknya karisma ilmu dan akhlak yang dapat menghidupkan Islam ke arah keharmonian manusia sejagat. Tambahan pula, dalam lanskap masyarakat majmuk di Malaysia, usaha dakwah bukan dihitung daripada kuantiti tetapi kualiti pendakwah itu sendiri dalam meninggalkan kesan walaupun hanya dengan sepotong ayat. Kerana fitrahnya, menanam iman tidak semudah menanam pokok, apatah lagi dalam usaha melahirkan pendakwah muda yang relevan, responsif dan berdaya saing. Pun begitu, agenda memperkasakan peranan pendakwah sebagai ejen transformasi sosial ini perlu digembling dengan kolaborasi kepakaran, dana dan infrastruktur yang kondusif dengan semua pihak. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis riwayat Muslim, sesiapa yang menyeru kepada kebaikan, nescaya dia beroleh pahala seperti mana orang yang melakukannya, tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Itu dia, dakwah tanpa noktah, yang menjadi pilihan topik untuk dikupas oleh kedua orang ahli panel yang telah pun bersama dengan saya di studio pada kali ini. Saya ingin memperkenalkan panel kita yang pertama, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor dan juga Ketua Eksekutif Universiti Islam Selangor, UIS. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan Datuk merupakan salah seorang alumni IPDAS. Ya, benar. Tahu bila tu Datuk? Saya belajar di IPDAS pada tahun 1990. 1990. Lama duduk di IPDAS tu. Dalam setahun? Setahun. Boleh bercakap dalam bahasa Boleh, Pak. Sabah. Boleh, Pak. Apa kenangan yang paling menarik tak dapat dilupakan sewaktu di Keningau? Banyak sebenarnya, tapi di antaranya yang saya tak boleh lupa ialah apabila seekor rusa, kalau di Sabah dipanggil sebagai payau. Payau, ya. Payau. Rusa sesat masuk ke dalam kampus IPDAS. Jadi apalagi ustaz bagi tahu kami, kamu bubut payau itu sampai dapat, kita kasih lauk malam ni. Bubut tu maksudnya? Bubut maksudnya kejar sampai dapat. Orang Kedah panggil ligan. Ligan. Dapatlah akhirnya. Dapat. Alhamdulillah. Masak lauk. Kenduri kami semua malam tu makan rusa. Ini baru betul rusa masuk kampung. Okey. Itu kenangan yang memanglah kalau dapat makan payau satu rezeki, ya. Betul. Okey, panel kita yang kedua yang
yang berbahagia Datuk Haji Malai Ali bin Haji Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah ataupun MUIS. Terima kasih Datuk. Ya, terima kasih Nampak juga. penampilan selepas hijrah ini lain sikit tu Datuk. Bertambah Ini kelihatan muda tu. Sebab semangat ibdas ni. Mengadang masa lalu, jadi kita mudah-mudahkan sikit. Ya. Baik, saya nak minta Datuk Profesor Dr. Farid Ravi untuk berkongsilah sedikit sebagai mukadimah kita, sebab kita nak memperkenalkan IPDAS sebagai salah sebuah pusat pengajian. Bukan sahaja pusat pengajian, tapi IPDAS ini dia melahirkan generasi pelapis yang membawa seorang da'i, ya, nilai-nilai pendakwah. Jadi sebagai seorang alumni dan juga sekarang ini terlibat sebagai pentadbir pengurusan di sebuah universiti Islam Selangor. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan IPDAS ini dalam menjana ataupun melahirkan para pendakwah yang berkaliber di tanah air kita? Ya, terima kasih Ustaz Zakaria dan juga sahabat gandingan saya yang dimuliakan Al-Fadil Datuk Malai Ali. Seterusnya kepada para penonton yang saya kasih sekalian, mungkin hari ini ramai penonton dari Sabah sedang menonton forum perdana, kerana saya juga kadang-kadang disebut Datuk Farid, kau ni orang Sabah bah, gitu. Saya juga kadang-kadang dinisbahkan kepada Sabah, dan saya kat sini saya nak buat satu pengakuan atau disclaimer kata orang tu, bahawa peranan IPDAS ataupun Pusat Latihan Dakwah Keningau dulu, Pusat Latihan Dakwah Keningau adalah sangat memberi kesan kepada permulaan kehidupan saya sebagai seorang mu'alaf. Nak imbau sikit sejarah, sebab bila IPDAS ini diwujudkan, atau dulu namanya PLDK diwujudkan, adalah atas komitmen Kerajaan Persekutuan melalui BAHIS, Bahagian Hal Ehwal Agama Islam dulu. Nama JAKIM yang dulu. Nama JAKIM dulu. Bila saya masuk Islam, saya sedang mencari satu tempat untuk belajar masa tu. Saya pergilah ke JAIS, pergi ke Perkim. Adalah program-program dalam bentuk kelas-kelas pengajian. Tapi saya perlukan satu tempat untuk saya belajar. Maka saya dicadangkan untuk pergi ke Sabah. Ini pertama kali saya naik kapal terbang pergi ke Sabah. Turun di Sabah. Mula-mula saya dibawa ke MUIS, Datuk. Untuk dijamu dulu, makan dulu, dan juga berkenalan. Ada Jahins, masih MUIS. Masih MUIS. Jadi makan, minum, bertaaruf dulu. Kemudian kami diantarlah ke Keningau. Perjalanan daripada KK, Kota Kinabalu, pergi ke Keningau tu hampir 4 jam. Tak macam sekarang ni. 2 jam sampai, 2 jam. Dulu jalan masih lagi batu, jalan merah dan sebagainya. Sampai saya di Keningau, sampai saya di PLDK, Pusat Latihan Dakwah Keningau. Itulah kali pertama saya bertaaruf dan duduk bersama-sama dengan anak-anak Sabah lah. Tujuan BAHIS wujudkan, atau JAKIM lah namanya kan, wujudkan PLDK ni adalah untuk memberi satu ruang dan juga satu tempat pengajian kepada mereka yang baru masuk Islam. So di Sabah tak ada lagi masa tu. So kepada yang baru masuk Islam ni, kena ada satu tempat pendidikan untuk mereka boleh menjalani latihan dan juga pengajian di peringkat awal sebagai mu'alaf. Jadi rupanya di situ tu bukan mu'alaf saja yang datang. Bukan, ya. Ujungnya siapa-siapa yang minat pun boleh masuk. ada minat yang mendalam. Waktu tu Datuk umur berapa? 90 tu? Umur saya 18 tu. Supaya senang kira lah sekarang ni kan. Iya. Umur saya 18. Itulah kali pertama saya keluar meninggalkan ahli keluarga. Saya dapati kekuatan IPDAS ini, PLDK ini atau IPDASnya. Dia ada kekuatan yang luar biasa. Pertama sekali, kekuatan ilmu. Keduanya, kekuatan tazkiyatun nafs. Ketiganya, kekuatannya adalah khidmat. Diwujudkan aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat dan juga program-program yang mempersiapsiagakan pelajar ini dengan pelbagai aktiviti luar. Jadi kalau lihat kepada pendidikan, dia sesuai dengan level mu'alaf dan juga mereka yang baru nak masuk Islam, baru belajar ni. Ilmu. Dan ilmu ni disusun. Tauhid, fiqah, kemudian tafsir, hadis. Betul. Dan juga yang moden sekarang ni ada pula skill komunikasi. Bagaimana nak buat dakwah kepada masyarakat. Betul.
dalam bentuk yang asas kepada mualaf ini perlu tahu. Dan mereka juga kalau balik ke kampung halaman, mereka bertanggungjawab untuk menceritakan Islam yang mereka belajar. Ya. Dia tidak boleh pergi dengan tukar nama tapi tak ada apa-apa perubahan. Dan kita lihat juga di antara program yang lain kekuatannya tazkiyah. Saya ingat Ustaz Zak, masa saya dekat IPDAS tu, banyak masa kami habis di surau. Di surau tu Program-program tazkiyah. program tazkiyah, qiyam, kelas-kelas Quran. Tapi saya ada satu pengalaman Ustaz. Ya. Tapi saya akan sebut nanti. Ada 1 minit lagi ya tu. Tapi saya akan simpan. Apa? Kita kasih lebih Okey. Ustaz dia sikit. Di situlah kami bertalaki dengan Ustaz Arwah Ustaz Zainuddin. Ya, Ustaz ya. Zainuddin kan, Datuk kenal maklum. Ya. Seorang yang memang masya-Allah tidak berkira. Bukan sekadar dia mengajar di bilik-bilik kuliah, tetapi dia mengajar di masjid. Sehingga kalau dia ada mengajar kelas-kelas pengajian di masjid-masjid luar sekitar Keningau tu, dia bawa lagi kami sama-sama. Kami ikut dengan dia. So kami dapat lihat keakraban pelajar dengan warga pendidik, dengan guru-guru yang ada di situ. Itu dari program-program tazkiyatun nafs. Kalau Ustaz tanya di mana saya memahirkan bacaan Al-Quran, di situlah. Ya. Di situlah saya belajar membaca, mengeja. Jauhi di situ Ustaz. Subjek-subjek akidah di situ. Subjek-subjek hadis di situ. Semua itu adalah permulaan. Asas itu sangat-sangat memberi kesan. Asas itulah yang membentuk saya kemudian, dan ramai lagi yang menjadi sosok-sosok hebat dengan asas kekuatan IPDAS yang sistem pendidikan IPDAS. Menarik untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut tu Datuk ya, tentang bagaimana 3 elemen yang diperkenalkan oleh IPDAS yang menerapkan ilmu pengetahuan, tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa tu penting menjadi seorang pendakwah ya, dan elemen kemasyarakatan. Sebab kadang-kadang ada bercakap dengan golongan mad'u ini, dia tak sama tu Datuk. Datuk maklum, seperti yang saya maklum, saya sekarang ni berkhidmat di agensi anti dadah kebangsaan, AADK. Di sana Datuk, saya berkomunikasi dengan golongan penagih-penagih yang berjihad untuk keluar daripada dunia ketagihannya. So bila saya pergi ke sana Datuk, elemen komunikasi itu penting seperti yang Datuk sebutkan itu. Sebab kita dah bercakap dengan kumpulan penagih, tak sama dengan kita bagi ceramah kuliah di masjid. Tak sama dengan kita forum perdana ehwal Islam. Di sana dia elemen komunikasi itu penting. Itu yang saya nak dengar Datuk kongsikan nanti bagaimana. Baik, kita pergi ke anak muda Datuk Malai Ali. Masya-Allah. Pembangunan dakwah Islam di bumi Sabah, bumi Borneo, dia tak sama dengan Semenanjung ya Datuk ya. Di sana dia perlu ada kolaborasi yang sangat penting dengan pelbagai agensi. Kalau kita lihat perkembangan dakwah di Sabah itu antara NGO yang terkenal Usia. Betul. Peranan Tun Mustafa. Betul. Ya. Saya nak minta pandangan Datuk, bagaimana sokongan kerajaan persekutuan khususnya melalui JAKIM ya, dengan kerjasama Usia, MUIS sekarang ini. Bagaimana Datuk melihat bahawa perkembangan dakwah Islam di Borneo dia tidak dapat tidak, dia kena ada kolaborasi di antara agensi agama tempatan dan juga agensi agama di persekutuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz Zik yang kita muliakan, Datuk Farid dan seterusnya al-mustami'in wal mustami'at, musyrikin wal musyrikat, para penonton yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah, kalau kita lihat sejarah di Sabah, perkembangan Sabah ini memang bermula daripada Usia yang diasaskan oleh bapa kemerdekaan kita, iaitu Tun Mustafa. Itu tidak, sejarah tidak dapat menafikan. Setelah wujud Usia, wujud pula MUIS. Dan dalam masa MUIS inilah ada kehadiran namanya BAHIS, iaitu salah satu agensi agama di persekutuan datang ke negeri Sabah. Dan alhamdulillah dakwah di Sabah itu semakin mudah dan semakin berkembang. Ini kita merasakan bahawa disebabkan dinan wa imanan, berdasarkan daripada innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sebab persaudaraan itulah ada persekutuan, ada MUIS waktu itu, ada BAHIS waktu itu. Jadi sampai-sampai kita di negeri Sabah ini menyerahkan tanah kepada
bahis ketika itu. Jadi yang diduduki oleh Ibdas Keningau, Datuk, itu tanah milik MUIS sebelum ini. Kemudian kita ada tanah lagi di Mesilau. Di Ranau, Kundasang. Itu bukan lagi kaki gunung. Itu sudah di paha gunung sudah. Sejuknya ya Allah ya Karim. Saya ingat Datuk, waktu kita di MUIS dulu, kita menghantarkan di Sukuati termasuk juga. Itu tanah MUIS juga yang Ibdas sekarang ni juga di Sukuati. Kita dulu Datuk Ustaz Zek, imam-imam, guru-guru kita berkursus di tempat-tempat tu. Artinya kebanyakannya di Mesilau ni lah. Iyalah. Termasuk imam. Imam-imam kita dulu dah tua-tua bah. Kan kesian bahkan beliau-beliau sudah kan dibagi kursus di sana 1 minggu. Demam tu beliau. Kesian. Sejuk betul sana tu kan. Jadi itu satu pengalaman kita lah. Dan alhamdulillah itu namanya yang disebutkan oleh Datuk tadi, pusat latihan dakwah. Dan apabila kita ada kerjasama, ada perkongsian dengan Bahis ambil alih, diwujudkan pusat latihan juga ketika itu, dan sekarang berkembang menjadi Ibdas. Ini satu perkembangan baik untuk melahirkan seperti yang kata Datuk tadi, melahirkan dai-dai, bukan saja yang ada di situ, yang bukan saja yang mualaf, tapi yang memang Islam asal pun ada di sana. Dan kami melihat kelebihan di sini ini adalah bahasa. Macam komunikasi lah yang Ustaz Zek tadi kan. Dan mereka menjadi lahir dai. Kebanyakan alhamdulillah Datuk sekarang pelajar-pelajar Ibdas kita banyak jahins yang ambil jadi imam karya sebagai dai mubalik di MUIS yang dilantik oleh zakat. Sebab mereka ini yang lebih faham zurub keadaan di tempat mereka. Kita tidak mau dakwah ni untuk jadi orang bilang medan tempat kita bergaduh dan sebagainya. Tetap kita menjaga budaya, tetap kita menjaga adab. La ikraha fiddin. Ini yang selalu kita tekan kepada dai-dai kita, dan ini yang dididik oleh Ibdas sejak dari zaman almarhum Ustaz apa tadi? Ustaz yang kita sebut tadi. Ustaz Zainuddin. Ustaz Zainuddin dan banyak guru lagi tadi kan. Dan kita melihat kehadiran mereka di awal-awal ini cukup membawa keberkatan kepada pelajar-pelajar. Di situlah saya lahir ungkapan, ilmu itu manfaat, guru itu berkat. Kita tidak ada apa-apa nih Ustaz. Kan? Kita ni sebenarnya semua diberkat guru-guru ni. Berkat guru-guru kita. Dan alhamdulillah Ibdas ini melahirkan anak-anak murid yang berkat, termasuk Datuk ni. Berkat ni. Mudah-mudahan berkembang jadi BC sekarang. Alhamdulillah semua berkat guru-guru kita ni. Alhamdulillah. Sebab tu kalau orang Sabah jemput dia tak boleh tolak. Dan kami tumpang bangga sebab dia akan menyebut tu dia alumni di Sabah. Unsoi lah. Alhamdulillah. Apa hikmahnya Datuk ya? Pusat-pusat perkadiran dakwah. Macam Datuk Farid sebut tadi, kalau ke Ningau dulu 4 jam, ke Kundasang Mesilau tadi pun jauh juga kan? Jauh. Apa hikmahnya Datuk? Kita nak mengkaderkan pendakwah-pendakwah ni, kita pilih tempat-tempat yang jauh daripada bandar tu. Supaya mereka, sebab di pedalaman ni environmentnya masih terpelihara kan. Zurubnya masih terjaga. Dan kalau di bandar ni mungkin barangkali diorang terganggu dengan keadaan belajar dan sebagainya. Jadi di pedalaman ni macam di penjara lah betul. Di penjara. Jadi diorang boleh fokus. Tidak terganggu dengan aktiviti yang boleh mengganggu pembelajaran orang lah. Pasti ada hikmahnya ya, kenapa semua tempat-tempat yang nak melahirkan qari ataupun hafiz, hufaz di suatu tempat yang tenang, yang aman ya. Kalau kita lihat seni dakwah, bagaimana Allah SWT menterbiah baginda Nabi SAW juga dihantar ke pedalaman sebagai mengembala haiwan-haiwan gembala. Semuanya ini adalah untuk melahirkan orang kata kemahiran seni dakwah yang tersendiri. Banyak yang akan kita kupas selepas kita berhenti rehat seketika. Dakwah tanpa noktah,
itulah tajuk Forum Perdana Ehwal Islam yang anda sedang ikuti pada saat dan ketika ini. Forum yang dibawakan oleh JAKIM dan juga RTM, dianjurkan oleh Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah ataupun IPDAS sempena Convocation ke-20 IPDAS. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor dan juga Ketua Eksekutif Universiti Islam Selangor, dan juga yang bahagia Datuk Haji Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah. Kalau di peringkat permulaan forum kita tadi, kita Datuk telah menyebut tentang 3 elemen penting dalam pembangunan kader dakwah, antaranya ilmu pengetahuan, tazkiyah dan juga kemahiran kemasyarakatan, ya. Dalam dunia cabaran dakwah hari ini, kita didedahkan dengan pelbagai teknologi artificial intelligence AI, dalam dunia media sosial yang tanpa sepadan. Pada pandangan Datuk, bagaimana institut yang melahirkan kader dakwah ini perlu cakna ataupun peka dengan perubahan agar para pendakwah-pendakwah yang bakal kita lahirkan ini memenuhi cabaran semasa pada hari ini, Datuk? Ya, terima kasih Ustaz Zack, Yang Mulia Datuk Malai. Ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, ya, kita sentiasa berhadapan dengan cabaran perkembangan zaman dan juga cabaran perkembangan teknologi. Dia mahu atau tidak, sebagai kader-kader dakwah ni, dia mesti memahami keperluan zaman. Maksudnya salah satu elemen pelengkap bagi seorang pendakwah adalah dia mesti cakna, melihat keperluan semasa. Apa yang sedang berlaku dalam dunia hari ini, dan apakah perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi sebagai seorang pendakwah ni, saya masih ingat lagi Ustaz Zaid, Datuk Malai, masa saya di Jordan ni, profesor saya, nama dia Profesor Muhib Hison. Dia tanya dengan saya, Syekh Muhammad, anta ta'arif komputer? Dia kata, Anda tahu? tahu komputer hasub kan? Anta tahu, saudara tahu atau tidak penggunaan komputer? Saya kata, saya tahu sikit-sikit lah. Buka file, buat nota, tahu. Syuaya yani. Syuaya. Ni anak arif syuaya. Tapi dia kata begini, dia kata, kalau zaman Nabi SAW tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, itu digelar al-ummi. Betul. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, digelar sebagai al-ummi. Zaman kita sekarang ini, kalau ada orang tidak tahu teknologi itu apa, dialah ummi zaman moden. Ummi. Ya. Dia jadi ummi zaman moden. Jadi sebagai seorang pendakwah, dia mesti melihat percambahan dakwah itu bukan di pentas-pentas kuliah atau di pentas-pentas forum, di mimbar-mimbar Jumaat. Bagaimana dia boleh transform dakwah yang disampaikan di meja-meja kuliah dalam bentuk algoritma, dalam bentuk teknologi. Macam mana dia nak bentuk satu kekuatan dari sudut penyampaian dakwah, daripada berbicara di meja kuliah ke dalam dunia media sosial contohnya. Bagaimana dia boleh hadir dan menggunakan. Untuk itu dia perlu ada kemahiran dari sudut penggunaan teknologi. Dan dia mesti tahu bagaimana penyampaian di media-media sosial. Dia mesti tahu apa yang harus dibentuk dan apa yang harus dicakap, apa yang harus dia tidak cakap. Adakah keterlibatan dia dalam media sosial sebagai kehadiran sebagai seorang pendakwah jadi penambah kepada masalah atau dia jadi penyelesai kepada masalah. Kan ramai sekarang, Ustaz Zaid, ramai yang minat buat dakwah di online ni. Betul. Tapi dia selesaikan masalah atau dia mengelirukan masyarakat lagi? Ada dua-dua lah. Dua-dua ada. So kita nak pelajar IPDAS ni dimahirkan dengan teknologi, dimahirkan dengan skill komunikasi. Sama ada komunikasi itu dalam bentuk penyampaian mengikut tradisional, di mimbar-mimbar Jumaat, di meja-meja kuliah, di pentas-pentas forum, tapi mereka juga ada kemahiran menggunakan media teknologi, media semasa untuk menyampaikan dakwah. Sebab tak semua orang pergi dengar kuliah di masjid, tak semua orang hadir solat Jumaat. Contoh kan? Betul. Jadi bagaimana kehadiran dia itu dapat dirasakan dalam media sosial? Dia mesti melihat bahawa kemahiran itu perlulah. Dia perlu jugalah tahu sedikit sebanyak bagaimana nak mengolah media sosial ini daripada konten-kontennya. Kadang kita tak tahu, Ustaz Zaid. Saya pun kadang-kadang post juga dekat media sosial. Kalau saya post
aktiviti masak sampai 2 juta orang tengok. Oh, orang minat Datuk masak ni. Tapi kalau saya cerita tazkirah, nak sampai 500,000 pun susah. Susah. Betul? Betul? Rupanya dia punya selera orang ni dia tak sama. Rupanya media sosial ini dia bukan untuk you bertazkirah, berceramah. Ya. Tapi you kena create kreativiti itu dalam bentuk yang santai. Saya dua hari lepas saya ada cerita mengenai bagaimana Tuhan murka bila orang tidak berdoa. Ya. Doa ini boleh menyelesaikan banyak masalah. Allah beritahu ada kaum, kenapa mereka tidak berdoa kepada aku sedang mereka ditimpa pelbagai musibah. So perkara ini saya kongsi dalam perjalanan dari UIS ke satu tempat mesyuarat. Dalam 10-15 minit. Tapi yang tu komen sampai 100,000 sampai 1,000 lebih. Viewers sampai 10,000. Hari yang selepas itu saya cerita pula mengenai satu ayat daripada mengenai kepentingan menuntut ilmu. Tu dia. Dia punya reach tu sebab dia punya Jauh. satu, keduanya dia punya algoritma tu dari sudut nak tengok apa current situation orang nak tahu. Ya. Apa situasi semasa ini, apa isunya sekarang ini. So sebagai seorang pendakwa dia kena tahu apa jamuan ataupun resepi yang boleh kita sediakan. Orang sedang lapar di luar sana. Betul. Tapi kita tak tahu dia tengah lapar untuk apa. Ya. Dia kena study. So yang itu kena disajikan. Yang ni saya yakin dalam kurikulum yang digubal di IPDAS sebahagiannya sudah pun disentuh. Sudah pun disediakan. Sebab kita dah ada dah Yeah. pensyarah-pensyarah yang berkemahiran dari sudut teknologi. Zaman saya tak ada, Ustaz. Betul. Sebab kalau tengok IPDAS sekarang ni jauh dah ke hadapan. Dulu Jauh. kami ada sijil. Dulu Ustaz, sijil ambilkan pejabat aja. Tak ada combo ya? Tak ada combo. Sekarang ada convocation. Sekarang combo. InsyaAllah pada 11 hari bulan. Ustaz boleh saya sebut, Datuk? Boleh. Ya, 11 hari bulan 8 ada convocation. Ini sempena konvo lagi. Combo ni. Dah sempena combo lah ni. Ya. Jadi dah semakin maju daripada diplom, daripada sijil asas kepada sijil pertengahan Sekarang sudah ijazah kan? sudah diploma. Diploma ya. Dan yang paling menariknya ada dekat 20 lebih orang pelajar daripada IPDAS belajar dekat Universiti Islam Selangor. Alhamdulillah. Masa Dia kini. ikut Abang Long. Okey. Memanglah kena sediakanlah ruang dan peluang bagaimana kesinambungan ya Kena, pada ya. diploma nak sambung ke peringkat ijazah ya. Terima kasih banyak kepada UIS yang sudi menyediakan Ya, alhamdulillah. kerusi-kerusi Ya. kota untuk pelajar-pelajar daripada IPDAS ni. Dan saya tertarik Datuk sebut tadi ya bagaimana cabaran masa kini bahawa pendakwah-pendakwah kita ini bukan hanya pandai berbicara, petah bercakap di pentas-pentas dakwah, tetapi mereka perlu memahami cita rasa golongan mad'u tu, Ya. supaya apa yang kita sampaikan itu dapat memenuhi kehendak mereka. Kita tak boleh syok sendiri ya, syok sendiri. Kita nak bagi pada Datuk Malai ya. Kalau dalam konteks masyarakat di Sabah yang pelbagai kaum, pelbagai agama, latar belakang budaya, bagaimana Datuk melihat golongan-golongan pendakwah masa kini, kader-kader pendakwah, apa kemahiran yang mereka perlu miliki apabila berhadapan dengan golongan mad'u seperti uniknya masyarakat di bumi Sabah? Baik, terima kasih Ustaz Zek. Tadi kita cerita-cerita ni Datuk sampai kita terlupa untuk menyapa orang Kelingau ni, khususnya di IPDAS ni. Jadi aduk-aduk Om, saya Sen. Nuno kabar. Harap usiat ngawi tunisanan. Satu lagi. Alhamdulillah, kita masih berada dalam perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam, dakwah tanpa noktah, sempena dengan Majlis Convocation Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah ataupun IPDAS, agensi pengajian di bawah JAKIM. Dan terima kasih kepada penonton yang terus tidak berganjak daripada kaca TV mengikuti perbincangan kita pada kali ini. Kalau kita berbicara tentang dakwah tanpa noktah ini, seperti tadi kita dah bersetuju dan kita pun sebut di antara kemahiran, keperluan yang dimiliki oleh kader-kader da'i kita, pendakwah kita adalah tentang nilai hormat, nilai ihsan ya. Ini nilai-nilai yang disebut ataupun yang digarapkan dalam gagasan Malaysia Madani pada ketika ini, nilai hormat, ihsan, kesejahteraan dan kemampanan. Saya nak tanya pandangan Datuk Prof Dr Farid lah ya.
kenapa golongan da'i ataupun kader-kader pendakwah ini kita perlu menerangkan kepada mereka tentang keperluan nilai ihsan, hormat dalam seni, dalam menyampaikan ilmu dakwah itu. Walaupun ilmu itu sudah dimiliki, tetapi sekiranya tidak disulam dengan nilai ihsan, nilai hormat, nilai kesejahteraan, apa akan berlaku, Datuk, dalam dunia dakwah itu? Terima kasih Ustaz Zack dan juga Datuk Malai. Saya panggil Ustaz Zack je kan. Ya, boleh. Dia nampak lagi muda, lagi energetik. Saya biasa panggil Ustaz Zack je. Tapi Z-A-C-K. Baik. Ibu ayah para penonton yang saya kasih sikit lah. Kalau di Mesir, Datuk, minta maaf. Kalau di Mesir, Zakaria tu dia jadi Zeko. Zeko. Lagi ganas. Okey, lepas ni panggil Zeko. Zeko. Soalan saya kepada para penonton ataupun kepada kita lah. Kita cuba tanya balik soalan. Kita faham tak ihsan tu apa? Persoalan besar, kita berbicara dalam pelbagai pentas dan pelbagai medium, kita cerita ihsan. Even saya sebagai seorang ustaz, saya faham tak ihsan itu apa? Apa neraca Al-Quran, apa panduan Al-Quran yang perlu saya faham dalam saya mengemudi atau meletakkan lunas landasan yang betul dalam memahami ihsan. Kita bercakap dan dakwah kena ada ihsan. Semua orang bercakap. Saya takut begini Ustaz Zakaria, takut interpretasi orang, tafsiran orang, ihsan itu dia bercelaru. Masing-masing bawa mazhab masing-masing. Oh, okey. Dia kena pergi balik pada Quran. Quran guna tak kalimah ihsan? Guna. Ambil contoh kan. Fama jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi ihsan itu melainkan ihsan. Dia guna dua kali ihsan. Ihsan pertama dan ihsan kedua. Adakah dua-dua ihsan itu bermaksud yang sama? Tidak. Ihsan pertama adalah kekuatan amal soleh. Ihsan kedua adalah balasan Tuhan dalam bentuk syurga. So, muhsinun. Di antara orang yang kerap Tuhan gelar dengan sifat ihsan, Nabi Yusuf alaihi salam. Surah Yusuf itu layak untuk digelar dengan nama yang semirip dengannya adalah surah ihsan. Ya. Syarat dengan perkataan ihsan, muhsinun, muhsinin. Jadi sama juga innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang beriman, bertakwa dan juga orang yang melakukan ihsan. Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi sosok contoh untuk mengangkat nilai ihsan. Ya. Dia ihsan ni besar. Dia lebih besar daripada pemaaf, lebih besar daripada sifat halim. Dia lebih besar ihsan. Dia merangkum. Dia mesti melihat dalam satu kerangka, dalam frame yang grand design. Mungkin saya tak tahu macam mana nak faham, tapi saya menganggap saya nak beritahu betapa besarnya maksud ihsan. Jadi bila saya menjadi seorang pendakwah, nilai ihsan itu sangat penting. Bagaimana Nabi beritahu kalau kamu nak sembelih binatang pun kena ada sifat ihsan. Betul. Tak tunjuk parang kat dia tu ihsan lah tu. Ya. Sorokkan parang itu dalam sarung, jangan kau begini. Siap kau sapi. Sapi kau siap kau. Payau lagi. Payau lagi. Jangan kau tak boleh. Dia kena ada sifat ihsan. Lebih-lebih dakwah. Dakwah ni sifat ihsan. Saya ada banyak macam contoh dalam dunia dakwah yang kita buat ni kan. Orang datang dalam pelbagai watak. Orang tu datang jumpa kita, Ustaz, saya tak solat. Fardu ni saya tak solat. Saya nak Ustaz nasihat saya. Dia ada tatu badan dia. Saya nak Ustaz nasihat saya. Saya solat fardu ni saya tak buat Ustaz. Saya buat solat Jumaat aja. Apa nasihat Ustaz pada saya? Saya kata, saudara, balik jaga solat Jumaat tu betul-betul. Oh. Apa hikmahnya itu? Sebab kalau saya kata engkau solat Jumaat kau jaga, solat fardu tak jaga, engkau ni agak-agak masuk syurga ke masuk neraka, agak-agak dia solat tak Jumaat tu. Tinggal terus. Dan dia bunuh kita. Tak, maksudnya Ya. yang mana engkau jaga tu kau jagalah dulu. Ya. Mudah-mudahan permulaan dia jaga solat Jumaat itu, dia akan ada perubahan yang lain pula. So kita melihat dari kerangka yang lebih besar. Dai itu Al-Aulawiyat. ya. Cuba saya lihat ada seorang lelaki yang dah bunuh 99 nyawa kan. Ya, betul. 99 nyawa dia dah bunuh. Dia pergi jumpa seorang Betul. abid. Abid. Jumpa abid. Dia kata dengan kawan dia, aku nak bertaubat, aku tak naklah bunuh. Aku rasa tangan aku ni tak naklah basah dengan darah lagi bunuh-bunuh orang ni. Aku nak berubah, aku menyesal. Jadi kawan dia kata, jom aku bawa kau jumpa seorang syekh ni. Jumpa syekh. Dia pun bagi tahu, aku nak bertaubat, saya nak berhentilah syekh. Saya dah bunuh 99 nyawa. Syekh tu kata, apa punya manusia kau ini sudah bunuh 99
99 nyawa. Dari mana kau mendapat keampunan? Dia letih dekat lelaki tu. Dia kata alang-alang kasih cukup 100 lah. Dia kasih cukup 100. Ya. Mati sudah 100. Lepas tu jumpa pula orang lain. Dia kata macam mana saya nak berubah ni, saya nak berhenti. Dia kata begini. Pergi jumpa dengan seorang alim. Alim. Dia berbeza dengan abid dengan seorang alim. Kalau you tu kuat beribadat, you mesti lihat orang yang tak beribadat itu sangat berdosa. Ya. Tapi kalau you ni orang alim, you ada ilmu, you akan lihat orang itu masih ada peluang untuk berubah. Betul. Sebab ilmu itu memberi gambaran bahawa taubat Tuhan itu masih pintunya terbuka. Malam yugharghir. Pintu taubat ini kan Allah Subhanahu wa taala sajikan peluang untuk orang berubah. Sehingga jumpa dengan lelaki yang alim tu, dia kata boleh. Saudara boleh dapat taubat, tapi dengan syarat saudara jangan duduk sini, keluar. Itu dalam perjalanan tu dia meninggal. Ya. Malaikat datang rebut nyawa dia. Malaikat Ridwan datang, malaikat Malik datang. Ridwan kata aku nak bawa ke syurga. Malik kata tak, aku nak bawa masuk neraka. Dah bertembung dua orang tu. Datang malaikat lain buat pengadilan. Ukur badan dia, ngam-ngam jatuh. Tengah-tengah jalan. Ya. Separuh sebelah dia nak bertaubat, sebelah masih lagi dekat kampung lama dia. Ya. Jadi bila nak ukuran itu, jadi dapati hati dia sudah jatuh sebelah tempat dia nak Masya bertaubat. Allah. Jadi milik Malik Ridwan. Masya Allah. Ihsan. Alhamdulillah. Tuhan tunjukkan ihsan. Itu yang Ustaz, dikatakan kalau ihsan. Tuhan sajikan ihsan, kita ni siapa Ustaz? Masya Tak boleh nak Allah. buat ihsan Ya. sesama manusia. Itu kepentingan nilai ihsan dalam seni kita berdakwah ya. Sebab itu bukan sahaja ilmu, bukan sahaja tazkiyatun nafs ya. Antara kedua-duanya ini yang lebih penting adalah bagaimana ilmu alim itu. Orang yang alim tadi kan, di antara abid dengan alim itu lebih penting dan tidak bermaksud abid itu tidak Tak penting, penting. ya. Kedua-duanya penting, tapi yang lebih penting adalah ilmu itu mengatasi segala-galanya. Kalau di bumi Sabah, Datuk Malai ya, kita nak melihat bagaimana cabaran ekstremisme, ekstremis dalam agama. Ya. Cabaran liberalisme, ya, cabaran pluralisme ini Ya. mungkin ini adalah suatu ancaman ataupun satu perkara yang perlu ditangani dengan berhati-hati. Betul, Supaya betul. Apabila kita bercakap tentang ihsan, kita bercakap tentang kebersamaan itu, dia sehingga tidak menggadai prinsip Betul. sebagai seorang Muslim ataupun seorang pendakwah. Bagaimana MUIS memberi penekanan ataupun memastikan pendakwah-pendakwah kita di bumi Sabah, bumi Borneo ini, mereka ini menjaga tentang tata susila dalam menyampaikan ilmu agama ni. Ya, alhamdulillah Ustaz. Saya baru-baru ini juga diminta untuk mengisi slot ceramah di salah satu jabatan kerajaan kita, dan saya bawa tentang 3 perkara ini kita panggil penyakit siflis. Siflis ni sekular, P-nya pluralisme, L-nya itu adalah liberalisme. Tapi alhamdulillah di Sabah ni 3 ni belum berapa sangat nampaklah wujud. Ya. Tapi walau macam mana pun antara cara kita untuk mengawal, sebab itu kita ada tauliah ni. Pentingnya tauliah. Penting tauliah. Jadi tauliah ni jangan dilihat daripada sudut yang negatif. Kita tidak menghalang siapapun boleh berdakwah. Ya, Apalagi sekarang ni kalau dia tak datang di Sabah tu pun dia boleh berdakwah di YouTube bah. Ya, Dia betul. boleh berdakwah di TikTok bah. Betul. Kan? Jadi kita tak boleh mengangkat, tapi secara ininya kita mencari jalan bagaimana untuk mengawal keadaan ini supaya dai-dai yang datang ke Sabah ini paling tidak dia ketuklah apa namanya ni pintu MUIS, dia ketuklah pintu Jahin, Ya. dia ketuk juga pintu Jakim untuk meminta keizinan dan sebagainya. Sebab Ya. kadang-kadang kita ni bahasa pun kadang-kadang jadi kontroversi ni. Kalau dengan kami ni di Sabah ni bahasa ni kami saling memahami sudah ni. Ya. Dusun sama Brunei walaupun dia anda bangam orang bilang okey sudah. Okey. Masalah au kan au dusun tu tidak. Au Brunei ni iya. Lain. Berbeza jauh kan. Kalau macam kita di sini pun bayi itu lain. Kalau bayi itu baby kalau bahasanya kan. Tapi kalau orang Brunei bayi ini itu adalah khinzir. Oh. Macam kita tu bukan kita yang ada bersama saya. Kita ni saya bahasa hormat kepada Ustaz Zik, Datuk Prof kan. Tapi jangan pula salah sangkap nanti sampai ke Kiki kita baru sampai. Bingung dia kan. Ya, kita baru sampai apa sal pula. Bila masa dia ni sama-sama bilangnya kan. Yang lebih teruk lagi bilangnya ini isteri kita. Itu lagi bahaya lah kan. Tapi
ini masalah bahasa ini mengkayakan budaya kita. Jadi artinya betul kata Datuk Prof tadi, nilai ihsan tu. Kita ada kaedah yang diajar di IPDAS ini pasti ada kaedah al-alawiyat. Itu yang dikatakan tadi, bagaimana cara kita berdakwah, kelembutan bahasa kita tadi, kelembutan gaya kita tadi, kelembutan sikap kita tadi. Ini tiga yang memain peranan nih, sebab dia akan melibatkan lisan dan tulisan dan kita punya pembawaan nih. Kalau ini tidak pasal lain tempat lain cara. Lain padang lain belalang. Betul. Jadi kalau di Sabah lain, kalau di Semenanjung ni alhamdulillah kebanyakan mereka sudah kebanyakannya muslim dan memahami keadaan kita di Sabah ni ada satu tempat tu kita perlu mengambil tadi tu wal mau'izatil hasanah yang Ustaz Zek ceritakan tadi tu. Ini yang paling penting ni sebab kebijaksanaan di situ itulah. Bagaimana IPDAS ni dididik, anak-anak kita dididik kecerdasan dan keupayaan mereka untuk berdakwah dalam keadaan kita di Sabah, dalam zurub kita di Sabah. Dan kami melihat, kami beruntung dengan pendekatan IPDAS ini banyak membantu usaha dakwah kita di Sabah dan itulah sebab diorang lebih paham keadaan kita di sana. Jadi alhamdulillah setakat ni dengan adanya IPDAS ini banyak membantu usaha dakwah kita dan mereka lebih paham dengan keadaan dan zaman mereka sendiri, insya-Allah. Ya, alhamdulillah apa yang telah pun kita perbincangkan di peringkat awal sehinggalah ke saat ini, bagaimana kita melihat kepentingan ilmu, kepentingan seni, kemahiran memahami senario ataupun adat, budaya tempatan, sensitiviti, diplomasi, itu semua adalah elemen-elemen yang dilatih dan diasuh kepada anak-anak didik di IPDAS ya. Mudah-mudahan mereka yang berjaya, yang diasuh di IPDAS ini akhirnya akan membawa hasil bagaimana mengembangkan syiar dakwah di bumi Sabah khususnya dan di seluruh negara kita ini secara umumnya. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan mendengar apakah kesimpulan-kesimpulan yang menarik yang akan dikongsikan oleh kedua-dua panel kita. Dakwah tanpa noktah, itulah tajuk perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam kali ini. Dan kedua-dua panel sebentar tadi dalam tempoh yang singkat namun telah memberi satu perspektif yang sangat mendalam bagaimana peranan para pendakwah, bagaimana kemahiran ataupun ilmu yang perlu dimiliki oleh golongan pendakwah masa kini agar mesej yang ingin kita sampaikan melalui rahmat Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil alamin itu dapat disampaikan dengan cara berkesan. Di pusingan terakhir ini kita akan mendengar apakah kesimpulan yang boleh kita titipkan buat penonton-penonton, buat pendengar-pendengar yang mengikuti siaran kita sama ada di TV1 ataupun di live streaming YouTube dan juga Facebook JAKIM dan juga di RTM. Kita dapat menyaksikan RTM Klik ya. Akhirnya Datuk Prof Dr. Farid Ravi, apakah pesanan ringkas ya Datuk kepada graduasi ataupun graduan-graduan di IPDAS yang bakal bergraduasi tidak lama lagi? Tidak lama lagi. Terima kasih Ustaz Zack yang dimuliakan kekanda saya Datuk Malai. Kepada anak-anak IPDAS yang akan bergraduasi, tidak lupa kepada barisan pentadbiran, guru-guru dan juga para pegawai IPDAS, JAKIM Sabah, MUIS, JAIN yang sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa IPDAS ini memberi impak kepada Sabah itu sendiri. Alhamdulillah, bukan seorang dua, ratusan malahan ribuan keluaran daripada IPDAS telah berada di pelbagai sektor. Ada di antara sahabat-sahabat yang belajar sama dengan saya, mereka sudah jadi pegawai takbir agama daerah. Dan ada yang sudah menjadi imam-imam besar di masjid-masjid tertentu dan bekerja sebagai pendakwa, pengusaha travel, dan ada businessman. Kalau saya balik Sabah tak menang tangan nak jumpa kawan-kawan ni. Betul. Memang kami ni kan, minta maaf Datuk saya nak sebut. Kami ni yang graduan asal daripada PLDK ni, dia lebih macam blood brother lah. Alhamdulillah. Ada sekali saya sampai Sabah tu, saya telefon, "Wei, saya sudah sampai ni dekat hotel." Dia kata, "Okey, kita pergi makan lah." Dia datang ambil saya. Dia datang ambil saya dekat hotel tu naik van jenazah. Saya tanya dia, "Kenapa kau datang ambil aku dengan van jenazah ni?" Dia kata, "Aku baru dapat van jenazah bah. Dan MUIS bagi van jenazah. Dia baru terima van jenazah untuk masjid." Yang meresmi ni. Datuk lah yang meresmi tu.
So, banyak lagi peranan-peranan yang hebat dilakukan oleh IPDAS ini dalam melahirkan para pendakwah yang secocok dengan fik Sabah. Betul. Selalu Datuk Sohibul Samah, Datuk Mufti Sabah bercakap mengenai fik Sabahi. Bagaimana Datuk Arifin. Datuk Arifin juga, dan yang berhormat Menteri Datuk Arifin juga selalu sebut bagaimana perlu dibawa harus perdana, harus dakwah di negeri Sabah ini melalui fik Sabah itu, fik Sabahi itu sendiri. Kita berdakwah di Semenanjung dan di Sabah tidak sama. Environment fik tidak sama. Sosio budaya tidak sama. Sosioekonomi pun tidak sama. Jadi IPDAS adalah tempat yang terbaik, dan juga terima kasih kepada IPDAS yang tekun, masih lagi hebat melahirkan para pendakwah. Tapi insya-Allah kalau saya ke Keningau nanti banyak benda kita boleh tahu. Ya, insya-Allah. Sekarang tengah musim avocado. Terima kasih. Siru ala barakatillah. Baik. Datuk Malai, mungkin harapan ya kerjasama kolaborasi yang sedia terjalin antara MUIS, JAKIM, JAHIN dan IPDAS sendiri. Apa harapan di masa hadapan? Okey, Datuk Zik, seperti mana biasa saya bawa 3 huruf saya lah. Mengambil IPDAS guna I tu. Okey. I yang pertama IPDAS. Kita merakamkan Alfu Mabruk tahniah kepada graduan kita yang menerima sijil mereka tidak lama lagi. Dan kita mengharapkan IPDAS ini bukan saja tempat melahirkan pelajar-pelajar, anak-anak kita sebagai da'i dan sebagainya, tapi kita mengharapkan IPDAS ini adalah hasil innamal mu'minuna ikhwah. Kerjasama kita federal dan kerajaan negeri ini berkekalan. Ini menunjukkan betapa hebatnya sabda Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah fa inna Allah bil jamaah. Bila kamu ada sama-sama federal dengan state bergabung, itu satu kebersamaan kita, insya-Allah Allah akan bantu kita. Dan Allah akan bantu ini bukan untuk menghina agama yang lain, tidak. Untuk merendah-rendahkan, merendahkan agama lain, tidak. Tapi di sini Allah menyebutnya, artinya kita tampil dengan kasih sayang dan sebagainya. Seperti kata Datuk Furup tadi, jangankan dengan manusia, dengan haiwan kita berlaku ihsan, apalagi dengan manusia. Ya, itu IPDAS ini kita dapat mengharapkan akan terus dapat melahirkan dai-dai yang memahami zurub dan sebagainya. Yang kedua adalah ihsan. Ini yang kita tekankanlah daripada pengalaman beliau tadi. Saya dengar tadi beliau pun dengan bahasa Inggrisnya, pendekatannya balik-balik daripada US ni saya tengok balik bercakap Inggeris terus. Ada masalah lah. Masya Allah. Jadi ihsan ni penting lah kita mau jaga dengan kita. Walau bermujadalah ke, berbincang ke apa, ihsan. Inilah nilai adab dan akhlak. Benar. Dan yang ketiga, yang ketiga irji. Selain kembali kepada sunnah Rasulullah, irji kembali. Selain daripada kembali kepada sunnahnya Rasulullah, cara berdakwah Rasulullah, akhlak Rasulullah, berdepan dengan Yahudi, Nasrani, sehingga Nabi itu disayangi oleh semua kelompok dan sebagainya. Dan irji itu juga merujuk kembali kepada moderator. Assalamualaikum. Saya sedikit terganggu apabila Datuk Malai bila bercakap dia tangan dia begini kan, terganggu dengan batu permatanya yang bersilau dan juga air butang bajunya. Satu selalu tewas dengan dua. Apapun tahniah kepada kedua-dua panelis kita yang telah berjaya mengupas tajuk dakwah tanpa noktah. Forum kita sempena dengan convocation IPDAS ke-20 pada kali ini. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan juga yang berbahagia Datuk Haji Malai Ali bin Haji Ahmad atas kesudian kedua-duanya secara santai bersahaja berkongsi mesej yang sangat bermakna buat kita semua. Hingga kita berjumpa lagi, Forum Perdana Ehwal Islam mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.